Bila aku kata je aku nak tanya Fizan, bapa aku terus panik. Dia kata jangan, bahaya. Tapi apa bahayanya, dia tak explain pula. Kenapa dia tak nak explain apa dekat kau? Diorang cakap macam kerangka Fizan tu jahat gila. Aku cakap dia baik je, Zam. Dan bukan aku je yang rasa macam tu, Zam. Semua orang tahu dia baik. Abang nak Datuk Fizan kan? Saya Firdaus, staf Datuk. Abang beruntung tau. Dapat ayah macam Datuk Fizan tu. Dia baik. Banyak tolong orang. Saya sendiri bang kadang-kadang rasa macam apa agaknya rasa jadi anak Datuk Fizan ni kan? Kadang luaran tu memang semuanya nampak indah kan. Tapi dalaman siapa je yang tahu.